bila dah start berumur ni, muka pun start naik jeragat. Jom saya ceritakan pengalaman sendiri salah seorang pelanggan di Seri Wajah. Jeragat ni akan mula timbul apabila kita ni sudah berumur. Kan dekat sini kita boleh lihat wajah pelanggan Seri Wajah ni di mana dia ada pigmentation ataupun bintik-bintik hitam jeragat di muka dan di bahagian pipi. Kita memerlukan beberapa kali rawatan ya, sebab jeragat ni dia bukannya sekali je kita rawat lepas tu dia hilang dan takkan timbul sampai bila-bila. Itu adalah satu tanggapan yang sangat salah. Sebenarnya dia akan boleh jadi semula. Jadinya kita memerlukan rawatan yang konsisten untuk merawat masalah jeragat ni. So sampai ke hari ni sebenarnya kakak ni masih datang ke Seri Wajah untuk maintain supaya jeragat ni tidak timbul semula. So sampai hari ni kita nampak kesan-kesan jeragat atau bintik hitam ni banyak berkurang, especially di bahagian pipi belah kiri ni, dan juga kalau kita tengok di pipi kanan ni, bintik hitam yang agak besar ni semakin cerah. Sebenarnya untuk merawat masalah jeragat ni yang paling penting kita jangan tinggal pakai sunscreen. Benda ni dah sebenarnya yang dapat membantu mengawal pembentukan kita punya jeragat dekat lapisan bawah kulit. So kena sentiasa pakai sunscreen dan di-apply setiap 2 ke 3 jam sekali untuk menjaga kulit kita agar sentiasa sihat dan berseri.